Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Fahra binti Ibrahim. Boleh panggil saya Cikgu Farah. Saya merupakan guru STEM atau duta guru yang satu kelas Kokat 4 dari tahun 2024. Bolehkah Cikgu Farah menerangkan bagaimanakah peranan seorang duta guru dapat membantu pembelajaran STEM di peringkat sekolah? Duta guru tersebut perlulah melaksanakan dalam kelas itu sendiri terlebih dahulu, terutamanya dalam proses PDPC, proses pengajaran dan pembelajaran, menggunakan beberapa teknik dan memperkasakan teknik tersebut di dalam sekolah atau dalam kelas masing-masing, terutamanya dalam aspek ataupun 3 elemen utama, iaitu elemen 5E, model pembelajaran 5E: explain, engage, explore, dan ada beberapa lagi item supaya dalam kelas tu, terutamanya STEM ini dapat menarik minat murid dalam sesi pembelajaran. Dan yang kedua, teknik 6C, teknik pembelajaran 6C. Sebagaimana yang kita maklum, teknik 6C ni banyak dipakai oleh guru-guru supaya murid lebih lagi hands-on dalam kelas, boleh mempelajari dengan lebih baik dan wujud bersekitaran ataupun sesi pembelajaran yang kondusif, iaitu collaboration, communication, cooperative, citizenship dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah aspek engineering design process, iaitu EDP. Sebagaimana Encik Amma, adik Amma sendiri tahu, EDP proses adalah proses yang penting dalam melahirkan ataupun mencipta sesuatu inovasi, betul? Ya, dia bermula dengan beberapa fasa supaya inovasi termasuk dalam inovasi projek ataupun inovasi PDPC dapat meningkatkan minat murid tersebut dalam bidang STEM. Apakah perlu tanggungjawab Cikgu Farah sebagai duta guru? Di peringkat komuniti, sama dari sekolah ataupun di luar sekolah ataupun bersama masyarakat, peranan duta guru itu terhadap komuniti ada 3 peranan duta guru. Yang pertama, sebagai jurulatih utama dalam bersama-sama menjadi facilitator kepada guru-guru STEM yang lain dengan menggunakan teknik-teknik yang Cikgu dah sebutkan tadi, iaitu 6C, 5E dan juga EDP. Yang kedua, menjadi pencetus inovasi. Pencetus inovasi maksudnya di sini adalah guru STEM itu memberi galakan supaya kepada murid-murid supaya murid ni think big, di luar kotak, out of box. Dan yang ketiga, sebagai penggerak komuniti. Penggerak komuniti maksudnya di sini adalah melakukan sesi sharing teachers ataupun berkomunikasi ataupun yang ada teknik-teknik inovasi PDPC yang ada bersama guru-guru STEM di dalam daerah ataupun di luar daerah. Secara keseluruhannya, saya dapat rumuskan Cikgu Farah adalah sangat efisien untuk memandiri dalam bidang STEM. Seterusnya, dapat dikongsikan kepada anak-anak murid.